Okay, hari ni aku explain macam mana aku teka. First round kita ada dekat Sweden. Macam mana aku tahu? Sebab kita ada line luar yang jarak-jarak macam ni. Lepas tu dia pendek. Biasa kalau Norway dia panjang sikit lah kat Sweden. Nice. Sekarang kita dekat Brazil. Tanah merah banyak macam ni biasa dekat Brazil. Ni tiang elektrik Brazil. Dia macam ada tangga dekat tengah-tengah tu. Lepas tu kita ada pokok ni. Ini pokok unik dekat negeri Parana. Kalau jenis macam ni kan, dia kalau dahan dia melengkung macam tu. Nice. Okay, next round kita ada dekat Thailand. Ini bola Thailand. Dia petak. Lepas tu hitam putih macam ni. Lepas tu kita drive belah kiri. Ni design tiang elektrik dia. Petak pasal dia bulat-bulat kecil. Kalau tempat macam ni aku letak tengah-tengah je. Okay, next round kita dekat Botswana. Macam mana aku tahu? Sebab outer line dia warna kuning. Biasa outer line kuning ada dekat Botswana, South Africa di situ, Eswatini. Kalau kau tengok pun matahari dekat north. Maksudnya kita dekat southern hemisphere. Dia punya tempat pun lagi nampak macam Botswana. Nice.